Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya daripada kumpulan GB Innovator Team yang meliputi barisan pembentang-pembentang. Abstrak. GB Leadbot ialah inovasi chatbot berasaskan kecerdasan buatan yang dibangunkan khusus untuk menyokong kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat sekolah. Chatbot ini berfungsi sebagai penasihat digital kepada guru besar dan barisan pentadbir. Apa itu GB Leadbot? GB Leadbot ialah inovasi chatbot berasaskan kecerdasan buatan AI yang dibangunkan khusus untuk menyokong kepimpinan dan pengurusan pendidikan di sekolah. Inovasi ini menyokong matlamat pembangunan mampan. GB Leadbot menyokong pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 4, Quality Education melalui pemerkasaan kepimpinan sekolah berasaskan kecerdasan buatan AI yang membantu guru besar membuat keputusan secara lebih cekap, sistematik dan berasaskan data. Selain itu, inovasi ini turut menyumbang kepada SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure melalui penggunaan teknologi chatbot dalam pendigitalan pengurusan sekolah, SDG 16, Peace, Justice and Strong Institutions melalui pengukuhan tadbir urus dan pematuhan dasar pendidikan, serta SDG 17, Partnerships for the Goals melalui penggalakan kolaborasi dan perkongsian pengetahuan dalam ekosistem pendidikan. Bab kedua, penyataan masalah. Inovasi ini dibangunkan bertitik tolak daripada 5 isu kritikal yang membelenggu kepimpinan sekolah. Pertama, keputusan pentadbiran tanpa sandaran data poor decision making. Ramai pemimpin sekolah terpaksa membuat keputusan berdasarkan institusi atau firasat, semata-mata kerana ketiadaan akses pantas kepada data analitik. Kajian menunjukkan keputusan tanpa bukti kukuh meningkatkan risiko kegagalan program sekolah sehingga 40%. Membangunkan mekanisme penasihat digital, menyediakan platform AI yang mampu mensimulasikan pemikiran pakar pimpinan untuk membimbing guru besar, automasikan analisis risiko, menjana profil risiko dan cadangan mitigasi secara automatik bagi setiap isu pengurusan yang diutarakan. 4.0 Metodologi pembangunan GB Leadbot menggunakan kerangka penyelidikan reka bentuk dan pembangunan atau DDR oleh Ritchie dan Klein 2007 yang merangkumi 3 fasa utama secara berperingkat. Aliran kerja sistem, workflow, proses interaksi GB Leadbot direka untuk menjadi intuitif namun komprehensif. Input isu, pengguna memasukkan senario, contoh Cikgu A kerap tidak hadir bertugas tanpa sebab, apakah tindakan saya? Analisis konteks, AI mengimbas pengkalan data untuk peraturan tata tertib dan pengkeliling ketidakhadiran. Pengesanan risiko, menggariskan risiko perundangan jika prosedur salah, contoh risiko digugat di mahkamah. Ciri-ciri dan fungsi khas chatbot, arahan spesifik dan berfokus dinyatakan dalam arahan chatbot aturan. Chatbot diaturkan untuk menerima arahan mengikut spesifikasi panduan interaksi. Ada juga ciri muat naik fail atau kepil fail dan fungsi suara. Pengetahuan chatbot adalah berpandukan pengkalan data. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Ada paparan mula menggunakan data dari fail dibekalkan. 6.0 Impak inovasi. Keberkesanan GB Leadbot dapat dilihat melalui 4 dimensi impak utama. 1. Impak kepada kompetensi pemimpin. Peningkatan keyakinan. Pemimpin mempunyai pakar rujuk 24 jam 7 hari seminggu. Membolehkan keputusan dibuat dengan yakin dan cepat. GB Leadbot bukan sekadar alat teknologi
tetapi merupakan rakan strategik dalam transformasi kepimpinan pendidikan. Ia tidak dicipta untuk menggantikan kebijaksanaan manusia atau human wisdom seorang guru besar. Sebaliknya berfungsi untuk membebaskan pemimpin daripada bebanan teknikal dan kognitif yang tidak perlu. Dengan menggabungkan kepintaran buatan dan kepimpinan manusia atau human AI collaboration, GB Leadbot berupaya memacu sekolah ke arah tadbir urus yang cemerlang, telus dan berintegriti tinggi selaras dengan aspirasi pendidikan abad ke-21. Kesimpulannya, inovasi GB Leadbot selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur yang menekankan pembinaan infrastruktur berdaya tahan serta penggalakan inovasi dan teknologi bagi meningkatkan kecekapan organisasi. Sebagai inovasi digital berasaskan kecerdasan buatan AI, Leadbot mengintegrasikan teknologi chatbot dalam pengurusan sekolah untuk membantu pemimpin sekolah membuat keputusan yang lebih cepat, tepat dan berasaskan data. Inovasi ini turut menyokong agenda pendigitalan dalam pentadbiran sekolah melalui pengurusan maklumat, analisis risiko dan penyediaan cadangan tindakan secara sistematik. Selain itu, GB Leadbot menyumbang kepada pencapaian sasaran SDG 9.5 melalui pengukuhan budaya penyelidikan dan inovasi dalam pengurusan pendidikan serta menyokong SDG 9.6 dengan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sektor pendidikan. Oleh itu, pelaksanaan GB Leadbot bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengurusan sekolah, malah memperkukuh transformasi digital pendidikan yang mampan dan berimpak tinggi.